Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Walaupun dah petang ni. Oi, dah lama tak buat YouTube. Amai mesti aku nak buat YouTube. Nak YouTube. Tutup. So mungkin aku buatlah satu video YouTube untuk motor ni. Toziho spek 3000 watt. Full accessory. Adalah sikit-sikit boleh sembang juga pasal motor ni. Yang ramai orang tak tahu kan. So untuk projek kali ni kita buat motor Ziho. Kita buat motor Ziho ni. Ni Chinese owner Chinese. Teracun dengan kawan-kawan. Kita akan progress motor ni dari A sampai Z macam biasa. Dan ada sikit-sikit lah info pasal motor-motor EV ni. Sekarang pun ramai isu. Sekarang banyak isu pasal bateri. Ada yang kata aku beli bateri, seller kata 84 54 H boleh pergi 200 kilo. Aku belilah sebab bateri Royal Garage 84 54 H tak dapat 200 kilo. Dia boleh dapat 200 kilo. Lu sudah kena babe. Tu dia call aku tanya, "Ya apasal bateri ni tak dapat 200 kilo Dia kata, "Harga macam kau tambah lagi duit sikit tu nak dapat spek yang sama tapi boleh jalan 200 kilo." Itu nanti kita sembang ujung-ujung cerita. So progress je. Apa yang kita nak buat, barang apa yang pakai. Aku malas lah kumpulkan satu barang. Malas. So ada part-part sikit yang tak sampai lagi. Aku nak mudahkan pasang bateri dengan controller dulu. Mari pasang bateri. Okey, kita dah keluarkan controller. Kita dah keluarkan bateri original dia. Bateri original macam ni lah. Dia ikutkan storage dia boleh pasang 2 biji bateri original. Ada orang R&D letak 2 biji. Dalam kertas bateri boleh pergi 80. Kalau 2 biji pergi 160 kilo. Tak betul juga. So mana yang korang yang beli motor EV yang atas kertas tu dia tulis range, jarak, jangan percaya sangat dah. Itu first yang korang jangan percaya sangat dah. Aku sekarang ni dah banyak buat. So ramai orang komplain pasal jarak bateri yang diberikan oleh ori motor tu. Semua membongak saja guys. So inilah dia ruang. So aku nak kena masukkan bateri ni. Bateri ni kalau aku masuk sini banyak ruang kosong. Aku pakai 84 54 Ah. So 800A output current dia boleh support sampai 1000 dalam 5 second, 10 second dah silap. So untuk selesa dia 500A. Kau maintain lama-lama pun dia tak ada. 800 ke 1000 main sekejap-sekejap okey. So storage untuk bateri ni pula, aku sebelum ni ada jual 76 volt 80 Ah. Tapi dia 76 volt, dia 80 Ah. Dia punya range pun tak dapat jauh macam 84 80 Ah. So nanti ujung-ujung cerita aku sembang. Kita masukkan bateri dulu. Ini barang-barang dia kita tak guna dah. Ni kabel-kabel ni semua dah tak pakai dah. Sebab asalnya kan boleh cabut. Sebab dia pakai kabel untuk kita tarik. Dia minta pasit tu nak keluarkan bateri. So kalau dah bateri begini kan nak keluarkan macam mana. Kita masukkan bateri. Okey, bateri dah masuk. Mau tengok ruang banyak. Belakang pun ada lagi sikit. Pun ada lagi. Boleh lah letak apa-apa kan. Nak perak pisang ke apa, limau ke apa kan, boleh tak sini. So controller nak pasang tak boleh kan. Nak kena buka ni semua. Sebab belakang bracket tu nak kena potong. Dah ada satu bracket lagi nak kena buat. Tu adalah kerja-kerja banyak ni sebelum tu. Dia nak gunakan radiator. So inilah controller yang kita pakai, EM150 dan sudah di unlock. Unlock dia dah fireware. Dia dah upgrade. So inilah plate dia. Plate untuk jalan air. Nak kena ambil dia punya board original dia ni kan.
nak kena masuk kat sini. So ni nak kena kopik lah. Nak kena kopik, kena hati-hati. Lagi-lagi bahagian belah soket dia ni. Belah soket dia ni fit gila ni. Fit. Kalau tak fit nanti dia tak waterproof lah. Memang dia kopik. Okey, dah buka ni standard dia. Dia tak ada laluan air. So kita tukar lah ni. Mana yang tak pernah nampak isi dalam dia. Inilah motherboard, ibu board. Inilah rupa dia. Yang aku pun tak tahu apa benda ni. Perjalanan hidup dia. Yang tahu dia bagi kita je buat, kita jalan-jalan. Biasa kalau kau bawa, boom, meletup datang ni lah. MOSFET. Ini putus. Meletup. Biasa burn mendatangi. Dia ni fungsi dia yang akan simpan tenaga elektrik. Bila korang minta, sap, dia akan bagi. Lagi banyak haiwan ni, lagi buaslah dia. Jom kita letak gam balik untuk jadikan dia waterproof balik. Ok, so controller dah siap buat. Kita nak masukkan dia kat belah mana. Kita kena buka lah set belakang ni. Kedudukan dia nanti dekat sini lah. Dia duduk sini. Aku memang tak nak kacau bawah seat ni, mahal. Kita nak biar nampak standard. So kita akan sorok controller yang sebesar-besar bas tu dekat sini lah. So ini hati ni kena potong ni. Ni kena potong. Ni pun kena potong. Nanti kita buat bracket baru untuk kita dudukkan dia. Jom buat jap. Ok, siap potong. Siap pasang bracket baru lah. Bracket dia. Ini pun masih terletak lagi lah. Belum betul-betul lagi center. Aku nak tukar swing arm dulu. Buka isober, swing arm. Boy, aku sebenarnya tak sabar sebelah ni. Bagi aku. Masa jemur tengah area deko-deko isi dalam. AZ Metal. Aku sodong dia deko aku punya studio. Malam pening. Jom. Nak tukar swing arm. Tapi tu lah tayar belum sampai. Tak apa, aku sodok dah swing arm dulu. Lepas tu buat depan. Kena buat pandai dulu lah. Tapi aku tak suka dah terbarai macam ni. Dibiarkan. Tak nak lah. Buat depan dulu lah, jom. Buat depan depan lah. Jom kita buka fork ni. Kita tukar fork lain. Aku lupa lah itu di customer nak fork color apa. Apa nanti kita kontak. Fork pula ring. Ini dia punya batang ni 31mm. So aku kena buat cooler atas ni. Jadikan dia sebab fork ada 30mm. So fork ni 31mm lubang dia. So aku kena buat cooler dia punya, bagi dia fit. Buka disk, buka clipper ni, buka fork ni, cabut seketul terus senang. Seketul dia tu. Di customer nak ambil buat balik pun senang. Nampak? Seketul ni. Jom padat. Ni tengah buat cooler bush 30 jadikan 31mm. Buka fork. Aduh, dah lah kenyang. Wah, tu ngantuk. Main ni ngantuk tu mesin ni. Ni mesin ngantuk ni. Aku rasa aku macam tak boleh habiskan. Aku try buat satu dulu. Lepas tu aku ada untuk merehatkan mata. Mata dah piau dah ni. Tidur kejap lelap, setengah jam jadi lah. Sekejap, saya akan sikit lagi. Ok, siap pasang fork ni cooler dia. 1mm. Bagi kekuatan yang maksimal. Fork. So dia nak sorry papal. Apa macam motor aku sana. Papal. Nak macam motor aku papal. Pasang motor yap, tutup angin. Pasang beribu. Bracket dia. Bracket dah pasang. Jaga depan je, pasang makan. Aku ingat hari ni tayar belakang sampai. Tu kita tu gasak belakang. Okey, alhamdulillah siap. Saya depan dah siap dah kita dah buat bush dah. Aku cuma stres lah dengan seller ni. Ulang-ulang aku cakap, aku nak screw ni jangan kat belah dalam. Aku nak screw sini kat belah luar. Senang aku nak ikat ini kat belah dalam, kena potong sikit sebab kena rim. Aduh, stres lah aku.
stres lah macam ni. Kalau macam ni ulang-ulang beli benda yang sama je kan. Kena pergi bercuti ni. Settle pasang magat karban. Hei, helmet pula aku tengok. Tak cukup rehat ni. Ini pun panggil helmet. Ni magat kita pakai kat sini. Nanti buat lubang. Waktu bleeding lah, aku tukar hose week. Hose dia meripik sikit. Hose ni ada skru ke bawah. Bawa naik. Apa ke benda lah buat hose ni. Buat hose ni je lah, sudah straight. Ikat kat sini. Ikat kat sini. Buat sini. Ikat kat atas. Ini buat sini. Sini. Apa benda lah. Kan banyak hal ni nak band ni tu kan. Buat benda simple je. Aduh, kena kilang dia. Kena komplain lah. Dah usah magat. Ingat aku nak buat kepala bleeding. Tapi tak best lah. Tergantung gitu. Anggam tak payah sampai. Jom kita buka hub. Ribut tu. Angin kuat pagi-pagi. Wow. Tapi aku suka angin macam ni. Sejuk pagi-pagi. Inilah dia kekuatan dan pemuas nafsu korang. Inilah haiwannya. Bismillahirrahmanirrahim. Risau pula angkat dah batangan. Bukan jatuh bengkok. 3000 watt YM motor GT. Memerlukan 4 wire. Bersiap. Apa fungsi wire ni besar-besar Roy? Dia current boleh lagi banyak masuk lah. Lepas tu dia lagi tahan panas daripada wire halus tu. Nampak. Wire besar macam ni kan. Tak payahlah buka kan, nak pasang tayar dulu. So inilah YM motor 3000 watt yang bertekkan. Mana ni? Aku nak tunjuk ni. Yang bertekkan apa? GT 7 robot 3000 watt 40H. Roy Garas guys. Roy Garas. Ada orang cakap orang menyampah pula. Dia pasang tayar. Pasang swing arm kita pasang ni. Sober ni mana aku dah keluarkan semalam. Ni bawah ni sober dia. Dia orang settlekan set belakang. Nak jalan awal tepam lagi. Okey, settle pasang tayar, pasang swing arm. Aku suka set up dekat bawah datang. Masalah bracket Brembo dia. Aku lupa beli bracket Brembo. Macam mana mau pasang lah deh. Aduh, ada satu motor tu lambat lagi barang. Kalau motor ni dia nasi, aku kena rembat kejap lah kat bracket tu. Masuk sini. Aku pun patut buat YouTube motor ni. Tapi itulah, aku kerja banyak. Kerjanya banyak ni. Motornya tengah tunggu controller. Controllernya FD. FD-nya Pak MP. Ni pun dah pakai Brembo apa semua Ni rim 14 tau. 14 yang kedua di Malaysia. Di Malaysia inilah yang kedua. Nampak. Mantul-mantul. Ini dah siap semua ni. Ini semua dah siap dah ni. Ini kenapa kena pakai meter asing? Bagi aku off. Sebab tak boleh baca kat sini lah meter ni. Meter bateri. Dia tak boleh baca kat sini. Dia ada satu modul dia. Orang China abang aku dah minta. Dia tengah R&D. Dia dah bagi aku satu sampel. Tapi macam tak berapa tepat lah. Ini motor tengah tunggu FD. Kau tengok berabuk. Belah bengkel buat suabuk banyak. Berabuk semua ni. Ni motor Lion G1 baru masuk malam tadi. Ni tak ada dah. Jom masuk belakang. Gantung. Cucun. Buat wiring siap-siap. Yang ini boleh sodok belakang. Dah tutup cantik balik. Lepas tu motor boleh alih-alih kan. Boleh aku nak buat motor ni kejap. Motor ni memang nak kena keluar malam ni. Aku nak layan kejap. Masuk. Boleh letak ke tepi. Dia masuk depan. So dua sisi sampai. Kalau aku buat kat bengkel baru aku tu, sini punya kerja tak kacau. So sini kita cek ruang lain. Nanti mungkin aku buat 3-4 ruang motor. So sini barang tak ada, pergi sini. Sini barang tak ada, pergi sini. Sini pergi sini. So ada banyak ruang dia. Ini terhad. Bengkel sempit.
Dengan bersepahnya kau tengok, bersepah dahsyat guys. Sebabnya aku malah kemas. Sebab aku nanti nak kemas, aku nak kena pergi sebelah. Ini semuanya berantakan guys. Berantakan. Jom buat ya. Okay, belakang settle. Wire sudah susun cun. Controller duduk sini dah. Ngam. Wiring PMP pun aku dah buat. Ni wiring PMP lah. Tak ada potong-potong lah. Lepas tu dah boleh try api. Try hidupkan. Dia run lah. Boleh tune dah. Tapi malas pula nak tune. Aku nak pasang datang ni dulu. Siapkan ni. Dapat ni duduk kat situ balik. Nampak kemas. Ok, aku dah on. Wiring semua dah tune. Tak kali kan, kadang kan kalau aku dah buat wiring semua dah tune. Wiring negatif positif semua. Aku nak sambung bateri connector ni pun seram kadang. Bila kita dah on ni pula, aku nak on ni pula. Ini pun kadang aku seram oh. Benar sekali aku nak kena kan. Kita on, owner datang, customer datang, motor dah rosak. Kata rosak je mana? Tak tahu Roy. On pun dah tak boleh. Okey lah, sampai aku on. Controllernya melatar-latap. Tak kajut dan waktu traumanya tu sekarang. Okay, tu. Kadang aku nak on seram. So, ini barang dah sudah on. Apa benar sudah on. Apa itu ini semua sudah. Aku dah try tune. Sudah try tune semua Alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar. So, ini mode 1 L, M, mode 2 high, mode 3 parking ada, tekan button parking ada. Alhamdulillah. So high kita rem. Ni motor jalan motor jalan. So bila motor dah jalan, maknanya belakang ni dah perfect lah. Inilah. Tu aku nak hidupkan water pump. Ni water pump dia. Lepas tu ni nak potong. Lepas tu pasukan air settle. Dah boleh pasang kabel tepi sini. Belakang settle shoot. Tinggal kita tukar meter dengan bleeding di depan kat. Belakang depan mirroring belum bleeding lagi tu. Ni meter tak nak pakai, nak tukar meter lain. Cantik. Alhamdulillah jalan lancar. Okey, dah tak banyak Dah tak banyak. Sikit lagi aku dah pasang semua. Motor dah beran tapi aku tak run lah. Brake tak ada depan belakang. Tapi ada customer mari, tetamu kita datang untuk buat sesuan dengan aksesori sikit. Ini dia datang dah ada aksesori. Aku nak racun kau punya bagi 3000 watt. Tukar bateri roll garas. Memang fly. Motor Lion GGR G1 ni kau buat 3000 watt pun motor dah boleh wili-wili dah. Sebab dia body ringan. So aku nak layankan diorang ni kejap. Satna hang pun dah tunggu lama dah. Tapi lah ni depa datang, kita layan sat lah. Dah kerja tak banyak, hang duduk diam-diam lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kuning ni settle. Settle masuk 3000 watt. Owner nak radiator kecil ke sebab dia nak letak BBC. Yang penting aku buat ada radiator bawah seat clear. Baru boleh letak barang geng. Letak barang senang. So ini barang punya cerita sudah sampai. Bila aku pasang motor ni. Ini pun buat stage 1 dengan tukar handle dah siap. Motor kuning sebiji dah keluar. Ini pun dah boleh keluar. Ini pun sekejap lagi keluar. Apa benda keluar, kita siapkan ni lah. Siapkan ni. Owner dah tak sabar geng. Okey, selesai bleeding. Brake depan, brake belakang. Belakang dah pakai berempu. Berempu sudah mari. Depan memang dah ada dah. Dah siap bleeding. So bab ni ni leceh sikit dah. Aku nak ajar dalam video pun susah bab wiring ni. So Zero ni kan, bila kita pakai controller yang bukan PMP punya atau PMP punya, dia punya risiko dia rosak tiba-tiba satu je, meter dia ni hamlau dia ni. Tengok berapa banyak wire.
Banyak gila wire. Meter ni dia yang alam, dia yang semesta, dia yang alam semesta. Dia yang kawal api current, input output, pergi ke lampu, signal. Dia yang kawal on off kat controller. Semua benda dia lah, tamak lah. Semua dia nak ambil kerja kat situ. So bila ada something yang tak ngam, kadang dia boleh rosak tiba-tiba. Dia punya rosak ni meter dia. Design dia ni dah cantik lah, memang ngam, selesa. Sebab meter je dia gagal kat motor ni. Aku hangin betul lah. So risiko dia, andai kata lah aku buat tiba-tiba rosak, koyak aku. So aku akan beritahu customer awal-awal saya siap. Kalau lah andai kata tengah buat dia rosak, dia ada cara lagi satu, tapi aku pening lah. So kita dah takkan meter dia. Kunci ni dah tak, NFC dah tak function. So dia punya banyak hal lah. Nanti wiring ni semua aku kena ubah, aku kena looping, nak kena buat wiring balik untuk lampu, untuk signal, untuk semualah, brake belakang. Semua aku nak kena buat balik. Lepas tu pula motor ni dia punya wiring terbalik. Okay, kalau contoh EX5, itu wiring negatif banyak, positif satu. Macam mana? Aku dah pun terbalik dah ni kan. Maknanya wire api satu, negatif banyak. Negatif. Ini negatif satu, wire positif banyak. Macam mana? Aduh, pening lah. Kalau tengok, aku pening lah. Sekejap. Nanti aku fikir balik je. Aku otak dah pening ni. So aku nak kena satu customer nak pasang meter macam ni. Meter apa? Ada orang panggil TFT, ada K1. Aku panggil Ducati je lah. Orang kata macam Ducati. Dia boleh play muzik, dia boleh play radio. Speaker yang besar ni aku cabut, aku tinggal speaker kecil. Atau boleh play video. Dia boleh play video. Bawa anak jalan-jalan. So ni nak pakai meter ni, maknanya meter ni ikutkan ni nampak dia terkeluar kan, tapi dia boleh duduk dalam. Tapi bila duduk dalam nampak cantik lah, sebab dia flat cantik kan, sebab duduk dalam. Bila duduk dalam pula macam mana kau nak touch screen? So aku letak luar lah. Ni adalah benda-benda yang sensitif dia. Paling sensitif meter lah. Yang lain insyaAllah tak ada masalah. So ini bab ni aku nak kena fokus sekejap. Aku nak kena jalankan NFC, aku kena jalankan meter lain kat sini. So aku nak cari wire speedo dia. Aku dah lupa wire speedo. Ni lah kalau buat kerja hole, tunggu barang, jadi lupa dari bab-bab wiring. Nak kena ubah balik. Ubah pula, kena baca balik wiring speedo je. Negatif, positif, signal. Signal dengan signal tak payah sebab dia jalan terbalik. So masa dekat meter tu nanti signal dia hidup je, nyala. Itulah dia. Sekejap aku nak buat meter. Okay geng, wiring aku dah buat dah. Ni ada soket dia, aku buat PMP ni soket. Ada join dia. So ni aku nak buat dah. Dia punya tune ni, aku ingat meter ni aku nak buat duduk dalam meter lah. Sebab orang kata ni nak pakai yang ada CarPlay lambat lagi sampai. So sementara lambat lagi sampai, kita tak nak potong lah cover tu, cover kepala tu. Aku nak saja duduk dalam. So masalah dia tu lah, kita kena setting dia cun-cun lah. Dia punya voltage, dia punya pelbagai lah. Okay, aku nak adjust. Bagi ni dia punya voltage minimum berapa, maksimum berapa. Sebelum kita nak lekatkan dia kat dalam tu, nanti dah tak boleh nak touching lah. Kalau lari pun at least dalam 5% lari ke, gagah lagi lah. Janganlah teruk sangat. Minimum bateri aku adalah 77%, 77 volt. 77 volt. So maksimum 100.8. 1
Tapi aku buat 100 je lah. Tadi tulis 1000 kan. So untuk EM150, aku biasa buat speed dia ni, dia tak berapa tepat, tapi selalunya agak sikit tepat lah. Aku buat 700.5, 800 macam tu. Aku buat 800 lah. So itu je lah. Nanti harap tak apa. Ini sudah ngam lah ni. Tanam kat situ. Ini NFC ni nak kena jalankan juga. So aku nak kena sorok meter ni kat tempat lain. Sebab wire ni semua kena pakai. Wire ni semua kena pakai. Kalau tidak nanti semua tak jalan. So meter ni kena pakai juga, kena sorok tempat lain. Tapi kena sorok tempat yang kita boleh touching NFC. Macam tu. Okay geng, siap. Kita try basuh-basuh. Lepas tu kita try ride. Jadi aku dah try kejap lah. Jadi aku busy ni. Bengkel tu belum siap lagi. Tengah buat awning. Aku nak kena welding. Lepas tu aku dah welding. Barang-barang lain nanti aku dah kontak aku lah. Sambung lagi sana dari sini kan. Basuh. Ada kata motor EV boleh kena air. Habis ni basuh kayak apa? Kain lah. Tapi dah ada tempat sensitif lah. Untuk Ziho ni kan, dia ada tempat sensitif. Yang lain kau siram pun tak ada apa masalah. Cuma ada satu masalah dia, kabel charger dia. Itu untuk pada yang standard lah, atau yang modi tanpa hardcore macam motor ni lah. Bila kau rancas kan, bila kau basuh, tunggu dah lalap semua. Bila kau nak on, nanti dekat meter keluar indikator tengah charging. Padahal kau tak charge ni. Lepas tu motor tak boleh jalan. Pisang. Okay, jom test. Kita test. Alah, jalan-jalan je lah Malah lah nak racing-racing ni. Kita test je lah. Ngam tak ngam? ATM tak penuh. Lagi sedap-sedap jalan. Panas tu cuaca panas kan. Wili dia 3000 watt, dia tak berapa kuat sangat nak wili. Tapi kalau kau angkat boleh. Tapi malas kan. Satu motor Ziho A4 ni body dia berat sikit. Dia solid. Mantap lah. Dia mantap, solid. Kedudukan kita, kaki kita straight je. Ada jenis motor lain tinggi je ni kan. Macam apa panggil, zaman duduk. Ni tak ada, ni okey. Pick up pun sedap. Cukup rasa. Bukannya kita nak berjaya sangat kan. Kita buat sesuai lah. Mana yang nak buat untuk pergi kerja, buat relax, main-main pick up, sesuai lah dia. Main ngam-ngam sangat tu dia. Tempat aku main benteng kat sini lah. Cari sibuk sedut. Sekarang dah jambatannya dia dah tutup. Lepas tu dia nak buat LRT. Buat apa lah, MRT apa dah, aku lupa dah. Untuk kereta api. Habis tantan orang kampung kena dapat. Jadi kaya sekejap. Jom kita try tarik pick up. Aku tak nak buat top speed saja je. Main lain-lain kejap.
Brembo mantul. Oh. Pasir jangan bulat. Jom. Okey, alhamdulillah. Semuanya selesai, sudah test, sudah wili-wili. Alhamdulillah semuanya sempurna lah. Sempurna radiator pun jalan cun. Ada suam-suam. Brake semua cun. Meter dia sama. Belakang hub semua tayar ngam. Everything is good. Yang penting tu lah. Biasa orang modi bawah ni dia akan usik, sini timbul. Sini timbul, ada yang letak controller kat sini. Itu kreativiti masing-masing lah. Tapi kalau datang kat Roy Garage, aku akan seminimumkan atau tak nak, seboleh-bolehnya tak nak kacau ruang ni. Kau orang nak modify macam mana pun, aku tak nak kacau ruang ni. Kalau macam botol dia ada controller yang besar, EM550, aku rasa tak boleh buat apa lah. Memang kena duduk sini lah, sebab dia besar sangat. Tapi kemungkinan aku tak ada kot buat untuk EM550, sebab laju sangat lah motor. Aku customer aku yang aku buat sebelum-sebelum ni resident tu 8 orang lah resident. Aku pun serba salah lah. Ni aku dah ada sikit-sikit review lah. Yang R14 R14 wajib pakai fork ni kalau tidak nanti dia sangkut kat dunia belakang tu. Ni R14 juga 4000 watt. Cukup power dah untuk orang nak jalan pergi work, pergi kerja. Semua dah cun-cun lah. Macam motor aku ni, aku rendi semua dah berjaya alhamdulillah. So aku ada sikit isu lah aku nak sentuh muka aku lah pasal bateri lah. Sebab adalah sikit-sikit isu yang orang bertanya pasal aku pasal bateri Ada yang bateri daripada negara sebelah kata bateri aku tak berapa padu, tak berapa laju. So aku cerita sikit lah. Benda ni bukan aku nak kata bateri aku power, tak. Kita cerita benda yang betul lah, benda yang benar. Contoh bateri aku, okey, terbalik lah okey, tak apa. 84 54 Ah. 84 dia punya power, energi tenaga dia. 54 Ah ni dia punya kapasiti ketahanan bateri dia lah. So dia tulis sini output current 800A. Kalau nak bantai lebih daripada dia boleh, tapi dalam 5-6 saat je, 10 second je. Lepas tu bawah tu kena turun balik. Maknanya kolong-kolong macam orang main drag tu okey lah. Sekali tarik kan, memang maksimum current kau bantai kan. So macam 800 ni, kalau nak dia bagi dia tenang selesa, dia 500 kau pakai. Ni sama juga. So ada orang kata bateri aku ni tak power, tak buka dalam, tak bypass dalam. Okey, bypass dalam ni macam ni aku nak cerita Dia dalam bateri ni dia ada BMS. Okay, BMS ni kerja dia, kita cas tu kan, dia bagi sama rata loh. Bagi bateri sel tu 24 sel tu sama rata masuk, bagi botol tu sama. Itu kerja dia. So kalau output current pun dia pun ada kerja dia juga. Sebab tu dia ada ANT 200, ANT 350, ada yang 300, 500. Tapi untuk kita orang punya bateri ni, outputnya tu kita orang bypass. So bypass tu bermaksud kita orang tak lalui BMS. Macam ada setengah negara sebelah tu, diorang kena kopik balik sebab diorang lalu BMS bila output. So jadi tak power lah. Bukan tak power, dia jaga bateri tu sebenarnya. So untuk bateri aku kita orang bypass. Maknanya contoh sel dalam tu kita pakai GBT 54. Dia berisi berapa aku lupa dah, tapi output currentnya 800. Sel dalam tu yang tentukan bateri korang tu power ke tak power. Sebab tu dia ada tulis output current. Output current tu yang tentukan bateri tu power tak power. Bukannya bateri aku tak power, bateri dorang power, bateri sana tak power. Ada yang kata bateri yang sana tu lagi power. Bateri Arab punya, Cina punya. Semua datang dari Cina.
Mana-mana pun datang semua dari China. Bateri ni semua dari China. Aku memang cakap memang bateri aku memang dari China. Negara Malaysia tak ada keluarkan produk bateri sel tu. Memang dari China je ada benda ni. So, kita order direct kilang, bawa masuk sini. Itulah antara sikit-sikit aku cerita yang aku faham lah, yang orang bateri kilang yang bagi tahu aku, dan aku ada study sikit. So untuk jarak. Okey. Sekarang ni banyak isu orang kena jarak. Roy, tadi aku beli budak tu punya bateri. Dia kata bateri ni boleh pergi 200 kilo kita. Okey, untuk bateri aku 84 54 Ah. Okey, kita sembang sikit. Ini ilmu lah untuk korang, takut yang terkena kan. 84 54 Ah aku ni dengan padu keapukaran dia 800 A. Dia boleh pergi 100-120 kilo. Dia boleh pergi lagi lebih, dia boleh pergi lagi kurang. Kita kena tengok kita punya setting. Contoh korang pakai hub standard EM 100. Korang bawa mau relax santai, current buka 100 A. Korang batai muk 1 buka 40 A. Kau bawa elak-elak boleh dapat 100 ke atas. 110, 120 kilometer, 130 kilometer. Sebab kau bawa santai kan. Tapi jarang aku tengok orang bawa santai. Sebab bila tukar bateri aku ni, automatic pick up memang terpadu punya. Kalau korang pakai hub 3000 watt pula, 3000 watt YM, biasa aku akan buka current 300 A atau 280. Mode 3 kita bantai 300 A. Tak dapat dah 300 A tu. Macam kau buka 40 A mode 1 dekat stage 2 tu yang guna EM150 hub standard tu. Jaraknya jadi berbeza lah. 300 A ni kalau kau bawa 110, 102, dia akan guna current lebih. Sebab kau akan rasa pick up kuat. 0 ke 100 sekejap sampai. Tapi kalau kau bantai hub standard, pakai bateri aku ni, guna mode 1 40 A, dia power. Dia ada rasa power lagi. Kau nak boleh speed pun aku rasa 100 boleh jejak tu. 80, 90, 100 boleh jejak. Dia lambat dah. Tapi itulah cara nak jimatkan dia bateri. Kalau kau bezakan 40 A atau 50 A lah, tinjai kan 50 A. Biasa pun memang kalau buat stage 2 kat aku, toko controller dengan bateri, mode 1 mesti 50% ni daripada 100 A. So 50 A lah. 50 A kita nak bezakan dengan orang yang guna 300 A. Kan jauh beza tu. So jarak tu pun akan menentukan cara pemanduan korang. Kalau kau bawa macam nak laju je, memang akan habis lah cepat. So macam mana kau nak dapatkan jarak yang lebih? Kalau kau nak bawa agresif sikit, tapi aku nak jauh sikit lah Roy, kena pakai bateri yang lebih besar. Dia punya kapasiti AH dia. AH dia macam ni kan, 84 75 AH. So 75 AH atau 80 AH, dia boleh pergi lagi jauh lah. Contoh kalau kau pakai 50 A tadi, kau bantai pula 75 A, 80 A, kau boleh pergi dapat 150, 160. Atau kau ingat senang je, 54 A kau akan dapat 100 km. 80 A kau boleh dapat 1,5. Kalau ada orang kata 54 A boleh dapat 200 kilo, susah untuk dipercayai. Sebab aku sembang atas pengalaman. Aku jual bateri dan aku guna sendiri motor. Aku ada 2 biji motor aku guna. Bukan 2 biji dah, berbiji-biji ada yang aku dah jual kan. Lagi-lagi kalau korang dapat macam ni, 72 50 A 50 AH. 72 ni tenaga dia, energy power dia. So bila 72 dengan 84, dia punya power beza banyak tau. Kalau anda kata 84 54 AH tu dapat 100 kilo, kalau kau pakai 72 50 AH, susah nak dapat 100 kilo. Sebab bateri untuk 72 volt ni dia penuh 84 volt. Bateri 84 volt ni penuh 100.8 volt. Bila 72 volt ni dia dah turun sampai 40%,
40% dalam 70 volt lah mungkin. 40% dah 40%, 20% lah. 20% dalam mungkin dalam 70 lah, 70 69 volt. Kalau 20% untuk 54 Ah dalam 82. Voltage pun dah beza, power pun beza. Faham tak, aku kesian kadang ada orang mesej aku, Roy, aku budak tu kata bateri 54 Ah ni 54 Ah boleh jalan 200 kilo. Aku bawa 15 100 kilo je, Roy. Okey, ada lagi satu isu sekarang ni. Ada yang pengilang dia tipu barang dalam. Dia tak sama apa yang dia tulis. Aku dah warning kilang aku, kau jangan buat gila. Aku tak suka jual barang tipu. Produk Roy Gara, insyaAllah ada sekali-sekali aku akan buka, tengok dalam sel ni dia ada kod. Nak buka aku dah tahu lah, sebab aku dah tutorial ada buka 8 biji 9 biji toko BMS. So akan cek barang dalam. InsyaAllah untuk BT Roy Garage aku akan jaga yang terbaik lah produk aku ni. Produk kita ni masuk bukan 10 biji 20 biji lah. Aku rasa aku dah masuk 100 biji lah. Dengan barang bersepah-sepah je ni, aku tak nak kemas sebab aku nak masuk bengkel baru sebelah nanti, insyaAllah. Dalam masa 15-20 hari dah mulai ada dengan sikit-sikit kerja lah. So balik pada motor ni, kenapa aku kerap offer korang menggunakan hub 3000 watt. Aku tak banyak offer korang 5000 watt, 6000 watt WP, 9000 watt WP. Sebab membazir satu, bateri cepat habis satu, laju sangat satu, memudahkan korang hilang kawalan dan kemalangan. Sebab pengalaman customer aku yang accident 8 orang ni teruk-teruk. Ada yang accident patah bau kiri kanan, seorang rusuk. Uish, sampai 3-4 bulan tak kerja, kita nak bini nak makan apa kan. So kalau korang nak buat power-power sangat, aku kena tengok latar belakang korang. Latar belakang korang buat motor apa sebelum ni. Andai kata korang pakai AC spek 70 J6, kau pakai 5000 watt je. 5000 watt, 6000 watt yang paling maksimum. Kalau kau main superbike R1, bolehlah rasa 6000 watt ke atas, 9000 watt ke atas. Satu sebab motor laju sangat, dia punya torque gila-gila, bahaya. Sekarang tengah panas, motor Lion G1 daripada JJR. Alhamdulillah JJR buat masuk motor yang mantap kan. Kira produk yang laris kat Thailand yang dulu kita selalu masuk seluduk tu, dia buat masuk dan kita boleh register. Ni adalah salah satu motor. Aku dah buat banyak motor dah 3-4 biji buat masa ni. So untuk Lion G1 ni, aku rasa paling sesuai motor dia 3000 watt saja. Body dia ringan, 3000 watt dah wheelie. Panjang sangat dah aku cakap. Tunggu aku sembang lagi untuk next video. MV aku tak siap-siap. So terima kasih banyak yang dengar aku MV, yang tunggu video aku. Roy, mana video baru Roy? Aku semain tengah sibuk ni. Aku tak pasal ada 2 budak bekerja ni untuk buat rumah. Aduh, ejen lari, kontraktor pun tokek lagi. Pening kepala. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya manis. So terima kasih banyak. Jumpa lagi di video. Assalamualaikum.